Okey, apa yang anda lihat sekarang, kita ada satu 3-pin charger untuk EV dan juga plug-in hybrid daripada Teneo. Yang kali kedua kita bawakan kepada anda satu model yang lain yang baru juga rilis, iaitu model Panda. Yang ni dia beza sikit lah daripada yang kita bawakan anda pada sebelum ni. Tapi apa pun dia sama je, EV charger, cuma dia punya bentuk dia lain sikit lah. Dia punya screen pun lain ada. Itulah. Dan kita tengok sini tak ada apa sangat lah. Okay. Origin from China. Okay, sekarang ni dia punya sedikit spesifikasi. Anda boleh pause video ni. Okay. Baik, kita buka kotak dan kita nak tengok apa yang ada dekat dalam ini. Alright, kita dapat bag dia, bag untuk isi charger ni. Okay. Kita ni ada tulisan kat sini. Alright, dan kita tengok dia punya charger tu sendiri. Okay, kotak kita ketepikan. Okay, ini dia punya charger dia. Dia bentuk jenis zip macam ini. Kita buka. Okay, jangan lupa yang ini memang dia diberikan sekali lah warranty card dan juga user manual. Okay, yang ni anda boleh baca lah. Okay, dan kita nak tengok dekat sini. Ini dia punya plug 3-pin. Dan kita buka dia punya dia punya box dia ni. Okay, ini dia punya bentuk dia lah. Okay, ada delay, current untuk adjust, dan ada perincian sedikit lah mengenai status lampu, klik berapa kali, sekali, 3 kali, itu semua. Yang ni anda boleh refer sendiri. Okay, dan kita nak tengok dia punya gun charger dia. Okay, inilah dia. Okay, getah. Inilah isi charger. Alright, jadi inilah sedikit dia punya unboxing, dan kita nak tengok sendiri depan-depan produk daripada Teneo yang terbaru ni. Okay, kita nak try charge. Dalam pukul 11 kita ada TQ Wuling Bingo EV. Kita akan charge kat situ. Sekejap lagi kita pasang. Kita nak set current. Kita ada current 3 current, 8A, 10A dengan 12A. Macam sebelum ni kita dah try 8A. Kali ni kita nak try 10A. Kalau 12A tu macam tinggi sangat kan, jadi kita lebihkan sikit, tapi dia tak terlalu overload lah. Okay, kita buka dulu. Okay, pasang dia. Ok, baru dia 10A start charging 10 saat, 30 degree Celsius, bau 0.01 kW per jam dengan current 95. Ok lah, kita biarkan besok pagi macam mana. Macam sekarang kita dah start charging bermula daripada 62% dan pukul 11.30 kita start, 11.30 malam. Kita nak tengok dalam pukul 7 pagi esok berapa persen dia naik. Sebabkan kereta ni, TQ Wuling Bingo EV ni, bateri dia kecil dalam 30 lebih kilowatt per jam saja. Jadi sepatutnya kita expect mungkin dalam 80% dan ke atas macam tu dah boleh dapat lah, dah boleh cover untuk satu malam ni. Kita start 11.30 malam dan kita akan check balik pada 7 pagi esok. Alright, see you.
Okey, pagi ni pukul 7.30 kita tengok dia punya SOC dia dah 99% lah, daripada 60 lebih malam tadi. Sekarang pukul 7.30 pagi, kita nak tengok status charger di Teneo pula. Okey, ni dia punya status dia. Current 10A. Kita dah cas selama 8 jam. 8 jam dengan suhu 35 darjah Celsius. Kita dah cas sebanyak 16.94 kWh. Voltage semua sama dengan speed 2.1 kWh. Okey. Inilah dia untuk Panda punya version. Okay, biasa kita nak test dia punya durability. Ni tengah cas tau. Ni tengah cas, kita basah-basahkan dia. Memang basah. Jangan buat di rumah. Kalau boleh ni kita sekadar buat dalam keadaan yang terkawal. Tengok basah. Okey, kita nak buat drop test lah. Nak tengok dia punya ketahanan dia. Dan tengah connected, masih charging. Okay lah, mungkin daripada sinilah paling purata ketinggian jatuh tu kan. So macam ni lah. Yang kasar sikit. Kenapa tu? Kita pergi tengok. Masih 99. Mungkin dia terkejut kot, charger tu terkejut. Kita masih checking. Masih di cas. Tengah on ni. Masih steady. Okay. Okay. Sedikit lah durability test. Rendam dengan air semua kan. Teneo ni memang reliable lah. Okay. Memang lasak nak hentak. Tapi tidaklah kita nak hentak selalu kan. Jadi ini mungkin salah satu consideration lah. Sekiranya kita tak sengaja terjatuhkan. Itulah dia punya senario dia. Okey, memandangkan kita dah cas sampai 100%, inilah dia punya status. Memang dia dah stop lah. Kita dah cas selama 8 jam 26 minit. Dah top up sebanyak 17 kW per jam. Inilah dia punya status dia. Kita dah ada peluang untuk cas sampai 100% dan skrin dekat meter kereta dah tak nyala lah. Inilah dia. Ini untuk meyakinkan lagi. Ini dia dah full charge. Okay, kita dapat balik 410 km range dengan 100% SOC. Nampaklah dia punya ketahanan. Kita dah try siram dengan air. Kita dah try hentak semua. Jadi sedikit sebanyaklah memang terbukti Teneo punya Panda charger ni memang lasak dan tahan lama. Okey, itu sajalah kita punya untuk model Panda ni. Pada anda yang nak beli, kita akan sediakan link di bawah di description. Pada anda yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Pada anda yang ingin menyumbang, boleh sumbang di super thanks di bawah video ataupun link Ko-fi. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye, terima kasih.